Rehat kejap je, lepas tu kita orang sambung jalan lagi. Time ni kan aku tak tahu berapa jauh lagi checkpoint Zongla ni sebenarnya. Dia jadi susah satu disebabkan tak ada signboard pun sepanjang jalan ni, and orang tak ada lalu lalang weh. Kita orang bertiga je, hanya ikut jalan kata hati je. Sampailah time ni aku sesat seorang-seorang dekat kawasan penuh dengan kabut semacam serius. Time ni ada rasa risau jugalah. Aku pun dah tinggalkan Rahul dengan Ajay tu jauh sangat. Jalan lah aku time ni berpandukan jejak laluan ni dengan tapak-tapak kasut juga. Lepas lama aku masuk alam sebalik mata tadi kan, akhirnya nampak sudah aku perkampungan dekat atas bukit sana, dan aku yakin itulah checkpoint Zongla. Time ni aku sampai pukul 6. Alhamdulillah selamat juga aku tahu. Duduk jap sini tunggu kawan-kawan. Ingat sejauh mana pun kita jalan, jangan lupa kawan-kawan yang ada di belakang tahu. Ada disebabkan hari pun dah nak gelap. Sampai je diorang, aku sambung lagi jalan melalui kawasan sungai mengalir ni. Kena hati-hati mijak batu ni, kau jatuh mandi aku nanti. Macam weh, yang terakhir sekali sebelum nak sampai ke kampung tu kena naik tangga yang tinggi pula. Macam weh bapok lah, penat tau. Ingat ada tangga pula time ni. Aduh, slow-slow aku naik time ni dengan penuh kesabaran dan berserah kepada Allah. Yang tak lama lepas tu sampai sudah aku di kampung Zongla berketinggian 4,000 lebih. Tengok ni, sampai ke atas ni gelap sudah, padahal kat bawah cerah kan. Betapa lamanya aku rehat, banyak duduk tadi tau. Terus aku cari time ni tempat untuk menginap. Masuk je mana-mana guest house, and then tanya bilik kan. Semua Alhamdulillah ada weh. Seronok aku tau dengan bilik yang besar dan selesa lagi. Hai, malam tu kita orang pun duduk panaskan badan dekat kantin depan tong gas ni. Hari yang penuh berliku-liku, kita orang mengembara tau. Ada sebelum tidur tu aku gam dulu kasut ni lah. Tengok nganga teruk sudah banyak pengorbanan kasut ni sampai ke Everest Base Camp hari ni. Jadi aku baiki dia semula settle je semua. Aku pun masuk tidur. Jumpa esok, good night. Dan malam tu sebenarnya aku tak boleh tidur tau, disebabkan tiba-tiba aku rasa susah sangat nak bernafas. Pelik sangat tau. Apa pun kita sambung lagi dekat part yang seterusnya. Okey, jangan lupa untuk bantu follow saya dan tekan semuanya sekali. Okey, bye bye.